Aman. Ya. Sekarang kita nak buat panna cotta. Oh, okey. Tengok je. Boleh? Tapi kena ingat, nak buat apa-apa masakan, yang penting bahan utama dia susu Good Day. Sebab apa Mah kena guna ni? Sebab bagus untuk badan kita. Ada macam-macam nutrisi, ada vitamin D, protein, kalsium, macam-macam. Macam-macam. Oh, Semua yang hidup-hidup banyak, berkhasiat. Okey, jom kita start. Start. Masukkan gula, susu, berapa banyak tu? 1 cup sahaja. Cup. Ya. Bukan 1 cup setengah. Okey, ni kau ambil. Ini Okey. dah setengah. Tambah lagi 1. Tambah Jadi, lagi. 1,5 cup. Ada apa-apa yang saya boleh bantu ke? Ada? Betul? Ada. Ya. Tolong tengok je. Oh, tengok. Kita tengok saya Macam boleh. tu. Panas kan? Ah. Abang jangan bakar. Abang saya Okey, susah. So, yang ini kita rendam. Biar dia Jadi kembang. kembang, Biar dia kembang cantik. Nak sudu ke? Kembang. Nanti Biar dulu. seluruh biar dah panas. Suap-suap. Baru dah suap-suap letak sini. Oh, kejap je. Belum. Belum lagi. Okey. Ingat dah siap dah. Lepas tu ini kau masukkan dalam ni. Cik Tina masuk Okey. je. So kacau-kacau ni, tengok ni warna dia pun dah sebati. Nampak Ini gemuk. kalau rasa ni berlemak ni tau. Oh, lemak. Manis ni kat mana? Manisnya. Kat abang lah. Oh, ya Siapa ke? lagi nak sikit? Ya, cia-cia lagi. Hai. Tolong ambilkan senduk tu. Boleh. Lepas Tu tu. dia. Kasih. Kasih diterima. Aduh, hai. Okey dah. Ya. Tuang dalam mangkuk ni. Okey, Eh. tuangkan. Okey, dah siap. Lepas tu, ni kita masukkan dalam peti ais. Oh, macam tu je. Dah Macam siap tu dah. je. Oh, senang je Kalau nak dia buat. sejuk, barulah tekstur dia tu cantik. Faham tak? Faham. Senang je. Senang je nak buat ni. Kalau tak faham, tanya kita. Okey. Kita diam tepi. Boleh. Aman. Ya. Inilah panna cotta yang kita buat tadi tu dah siap. Tapi yang ini Okey. untuk Arman bawa dekat event charity tu. Terima kasih.